Zaman Cooker Hood dulu tak ada auto cleaning, tak ada motion, tak ada sensor. Semua pakai button. Ruby ni Titan Cooker Hood bentuk T-shape boleh settlekan problem auto cleaning. Cooker Hood ni ada motion sensor dengan touch sensor. Cooker Hood Titan ni suction power dia 1950 tau. Dia ada 2 level kelajuan dan 1 turbo. Design dia pula titanium grey, minimalist material dan nano guard. Cooker Hood ni boleh bluetooth lagi, tapi untuk dapur gas saja tau. Fungsi Bluetooth ni, bila kita on api nak masak, Cooker Hood pun auto on sekali. Cooker Hood ni ada auto cleaning pula untuk cuci segala kekotoran dan minyak selepas masak. Jadi mana minyak semua tu pergi? Dia akan jatuh dekat dalam tray cap, so korang boleh terus cabut, basuh atau nak lap guna kain pun boleh. Kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut, boleh datang ke Dapur Sembunyi atau Bangi.